Cucuk udang ni crunchy. Tak ada udang. Sedap tau. Tak ada air pula tu. Aku rasa buat bismillah. Hai guys. Hai. Hai. What's up guys? Aku Adlan dan ini Aku Amar. Nama saya Amir dan sebelah saya ni. Nama saya Amal. Hai, saya Dani Hakim dan ini partner saya. Hai, nama saya Amirul Sufi. Dan hari ni kita orang akan mulakan dengan makan makanan tradisional Indonesia. So kita orang akan makan makanan seperti daripada kaum Melayu, India dan Cina. So first kita akan mulakan dengan makanan pertama iaitu cucuk udang. Mana udang? Mana udang dia? Aku tak tahu mana udang dia, tapi tak apa. Hari ni kita akan cuba, kita akan makan juga cucuk udang ni walaupun tak ada udang. So, firstly, cucuk udang ni kita boleh tengok makanan dia memang buat daripada tepung je, tepung dan terbasarkan daripada udang, kucai dengan dan juga ada air jugalah untuk campuran dia bila kita goreng nanti. Lan, cuba makan satu. Mari. Sos. Cucuk udang ni crunchy. Tak ada udang. Tapi tak apa, kita makan je cucuk ni. Tapi yang pasti tekstur dia sangat lembut. Dan memang makanan ni memang sesuai gila untuk kita makan time kita petang-petang, kita rehat, time kita lepak-lepak dengan member. Dan juga banyak je orang jual kat pasar malam, kat gerai. Betul kan? Biasanya cucuk udang ni orang akan makan dua. Satu kuah kacang, lagi satu dengan sos cili. Dekat utara, kita orang ada dua. Satu kuah kacang pedas macam ni, tapi pedas. Lagi satu dengan kuah rojak. Macam pasir mok yang dapat kat Geni Drive. Yang tu lah. Betul-betul. So sejarah cucuk udang ni, dia mai daripada apa tu? Kaum peranakan. Yes. Kaum peranakan. So apa itu kaum peranakan? Daripada Baba Nyonya, iaitu orang Cina. So disebabkan daripada pendatang daripada imigran Cina tu, dia mulalah beradaptasi kepada kaum Melayu, menjadilah makanan tradisional kita sekarang cucuk udang. Betul. Itu sahaja daripada kita. Okay, ini kita orang nak review salah satu makanan tradisional Cina iaitu Dumpling. okey. Sebelum kita makan ni, Mal, tahu tak sejarah pasal dumpling ni? Tak tahu apa ni. Okey, sejarah pasal dumpling ni, dia berasal daripada China dan orang pertama yang buat dumpling ni which is seorang doktor, dan tujuan dia buat dumpling ni sebenarnya dia nak merawat orang yang sakit. Tujuan dia. So apa yang awak tahu pasal dumpling ni? Dumpling ni dia start dibawa masuk ke Malaysia. Bila orang Cina masuk ke Malaysia, dia bawa sekali budaya dia dan makanan tradisional dia sekali. Termasuklah dumpling. Belum kita nak rasa ni, marilah kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni kita ada sos cili dia. Cili oil. Saya cuba Sedap. Inti dia inti daging. Sedap. Dan dia punya cili ni pun tak terlampau pedas. Boleh lah untuk saya yang tak makan pedas ni. dia ada rasa macam ada rasa ayam sekali. Betul. Dan bagi saya sedap lah. Boleh jahat lah nak. Tak, maksud saya sedap lah. Boleh makan lah. Boleh makan lah. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Ini kami nak jeniskan makanan daripada India, iaitu vadai. Apa Ira? Apa benda ni? Bulat-bulat ni. Okey ni kalau kau nak tahu, nama dia vadai. Vadai ni asal-usul nama dia vade. Vade ni dia asal dia daripada negara India Selatan. Okey. Dia dalam dia orang buat guna kekacang. Kacang. And then dalam dia pula orang letak rempah-rempah ratus untuk bagi dia lagi sedap, and then ada sayur-sayur sikit lah. So, makan ni pedas lah. Ada yang pedas, ada yang tak. Ikut cara orang tu hidangkan macam mana. Okey tak okey, kita cuba. Okay. Jom. Okey. Kita try. Ini ada pelbagai jenis. Ni apa ni? Donat? Tak. Bukan eh? Bukan. Bukan. Okey, kita cuba dulu rasa. Okey. Lembut kan?
Oh tu, so untuk pengetahuan, badai ni ada dua jenis lah. Satu jenis yang model, yang bulat macam ni. Satu lagi yang jenis macam ni. So dulu orang-orang India Selatan dia datang ke tanah Melayu untuk bekerja kan, sebab orang dijajah. And then makanan orang susah dulu, inilah namanya badai. Okay, itu sekian daripada kami. Neil, bye-bye. Bye. Bye.